Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tajahau dan Wanakum kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. Dan kisah yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini merupakan pengalaman 3 wanita di mana diorang sewa bilik dekat tempat-tempat sekian lah yang nanti Shadows akan kongsikan dalam cerita, di mana tempat diorang sewa ni mempunyai pengalaman-pengalaman yang menyeramkan. So, kalau sekiranya ada di antara geng bayang yang sedang berseorangan, tak kisahlah sama ada rumah tu disewa ataupun dibeli, kemungkinan besar kisah yang bakal Shadows kongsikan pada malam ni mungkin membuat anda tidak kesorangan. Piu. Aina yang merupakan seorang pelajar tahun 2 dalam bidang jurusan pengurusan, dan Aina ni belajar di sebuah universiti di UiTM Shah Alam, dan disebabkan si Aina ni berulang alik dari satu tempat ke satu tempat yang agak jauh, lalu Aina pun membuat keputusan untuk menyewa satu bilik yang terletak di Seksyen 2 Shah Alam. Dikatakan rumah itu terletak di tingkat 3, merupakan flat yang lama yang agak usang, tapi consider agak murah lah sewa dia kan. And since Aina ni seorang pelajar, so kalau benda tu dah murah, kira berbaloi lah untuk si Aina sewa dekat tempat tu. And dia tak terfikir pun benda-benda yang pelik ke apa ke. Dia just fikir syarat daripada rumah ke area fakulti dekat. Itu saja dalam pemikiran si Aina ni. Namun segalanya bakal berubah apabila pada malam pertama semasa Aina stay dekat apartmen tersebut, Aina mula merasakan seperti ada sesuatu yang aneh berkenaan dengan bilik tersebut. Pada malam tu, ketika membaca nota untuk sekadar ulang kaji mata pelajaran yang sedang diambil, Aina ni dia selalu memasangkan surah-surah melalui radio, and tiba-tiba radio yang dipasangkan oleh Aina mula tersangkut-sangkut. Seperti ada gangguan frekuensi macam tu tau. And makin lama, Aina dapat dengarkan bukan surah yang dibacakan melalui radio tu, tapi Aina mula mendengar seperti bisikan macam tu tau. Tak berapa jelas, tapi itulah apa yang si Aina ni dapat dengar. So Aina pun cubalah matikan radio tu and then hidupkan kembali dengan harapan yang semuanya akan berbaik pulih lah. Namun still benda yang sama tetap berlaku. Bila dipasangnya radio dengan harapan dapat mendengar surah-surah bacaan daripada Al-Quran, Aina still dapat mendengar bisikan-bisikan yang entah datang dari mana tau. So Aina decide untuk tutup radio, masuk tidur, and nasib baiklah malam tu tak ada apa-apa kejadian yang aneh lagi yang berlaku. Namun pada keesokan hari, selepas Aina pergi ke universiti semua benda tu, dia balik and dia pun melakukan rutin dia seperti biasalah. Membuka nota, berulang kaji, buat segala assignment yang harus dilakukan. And Aina pasanglah radio seperti biasa. Tapi Aina dapat mendengar seperti ada suara orang bergaduh, orang bertekak datang daripada bilik sebelah. Namun pada hakikatnya Aina dapat tahu yang bilik sebelah tak berpenghuni tau. So macam mana pula ada tiba-tiba orang bergaduh, orang bertekak, semua bagai. Namun Aina malah nak fikirkan benda tu, bagi dia adalah satu beban yang tak perlu untuk dia pegang, melainkan tugasan-tugasan assignment dia lah daripada universiti. Tapi puncak gangguan yang berlaku dalam bilik tu terjadinya pada suatu malam ni ketika Aina terlelap tidur selepas solat Isyak. Aina dikejutkan seperti seolah-olah dia ditindih oleh sesuatu, dadanya terasa berat dan mata si Aina ni dapat nampak seperti ada bayangan yang tinggi berdiri di penjuru bilik tersebut, seolah-olah seperti memerhatikan si Aina. Dan apa yang lagi menyeramkan, apabila bayangan yang Aina nampak tak bentuk seperti manusia tau. Berbentuk aneh, tinggi, tangan yang panjang,
namun wajahnya tak kelihatan dengan jelas. Aina cuba membaca segala surah daripada petikan Al-Quran, baca doa pelindung, namun mulutnya terasa seperti dikunci. Dia cuba berkali-kali untuk membaca tapi tidak berjaya. Aina pun pasrah dengan keadaan. Dia just pejamkan mata dia dan teruskan bacaan melalui hatinya. Dan tak lama kemudian, Aina dapat rasakan yang badannya semakin ringan. And aura yang aneh dalam bilik pada ketika itu dah mula rasa tak macam beban awal tadilah. Dah rasa macam elok, tak ada negative feeling dan semua benda tu. And apabila Aina buka matanya, Aina pada awalnya risau yang kemungkinan besar yang dia dapat nampak kelibat bayangan hitam tadi. Tapi nasib baik, Alhamdulillah, bila dia buka matanya, dia tak nampak bayangan hitam yang berdiri di penjuru bilik tadi. So keesokan harinya, apa Aina buat? Aina jumpalah dengan salah satu jiran yang ada dekat area situ, seorang makcik yang dah lama stay dekat flat lama tu. So selepas Aina ni cubalah nak korek rahsia, and makcik ni macam tak nak beritahu tau. Dia main kias-kias, main sipi-sipi, tak nak direct. Sampailah akhirnya Aina dapat jawapan yang memang dia nak tahu apa sebenarnya yang buatkan bilik tu aneh dan juga menyeramkan. Mengikut cerita makcik jiran di area flat si Aina ni, katanya bilik tu dulu pernah disewa oleh seseorang ni, di mana penghuni dia pada ketika itu amalkan banyak ilmu hitam tau. Terdapatlah banyak orang-orang yang pergi ke bilik tu, terutamanya pada lewat malam, pada waktu-waktu yang agak pelik lah, dan kedengaran bermacam-macam bunyian mantra dibaca dan macam-macam lagi lah. Sampaikan penduduk di kawasan tu membuat aduan yang membuatkan penduduk dalam bilik tu dihalau sepenuhnya. Tapi kemungkinan besar disebabkan itu, penduduk bilik tu mungkin tertinggalkan sesuatu yang membuatkan sesiapa penghuni di bilik tu akan diganggu oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan. Alright, gambar semua. So kisah yang awal tadi merupakan satu kisah yang warm up lah, senang cerita macam tu kan, ditindih dan semua benda bagai. So kisah yang kedua ni yang terjadi kepada Fatin dan beberapa rakan-rakan dia yang lain, di mana Fatin ni merupakan pelajar tahun ketiga dalam jurusan perubatan di USM. Dan Fatin ni baru saja berpindah ke salah satu rumah sewa bersama dengan 4 pelajar wanita yang lain. So sedikit deskripsi berkenaan dengan rumah tu. Rumah tu merupakan rumah papan 2 tingkat yang dah melebihi 30 tahun macam tu tau. So consider rumah tu dah memang lama, tapi dijaga dengan elok lah. Dan salah satu lagi benda, yang rumah ni berdekatan dengan salah satu tapak perkuburan lama. Kawasan tempat tu agak gelap, hanya diterangi oleh lampu jalan yang agak malap lah, senang cerita macam tu. So pada minggu yang pertama, Fatin dan rakan-rakannya tak mengalami apa-apa benda yang aneh ataupun menyeramkan. Tapi pada suatu malam, di malam Jumaat, ketika kesemua mereka sedang belajar di area ruang tamu, mereka terdengar seperti ada bunyi guli yang jatuh. Dan selepas saat itu, bunyi guli tu dah boleh kedengaran hampir setiap masa. And yang lagi epic, bunyi guli tu berpindah tempat tau. Dia bukan satu tempat je. Kadang-kadang boleh kedengaran di area dapur, kadang-kadang dalam area bilik, ruang tamu dan banyak-banyak lagi tempat lah. Dan geng bayang semua kena ingat, yang ini rumah papan 2 tingkat. Bukanlah apartmen ke ataupun kondo ke apa, yang selalu orang komplain kata kedengaran bunyi guli lah, barang perabot geser lah, semua benda tu. Dan apabila bunyi ni datang daripada bilik atas, kononnya salah satu bilik daripada atas, dan dorang semua berada di bawah, dorang semua akan naik ke bilik atas untuk cek dari mana datangnya bunyi guli tersebut. Namun bila cek berkali-kali, tak ada pun sesiapa bermain guli ataupun tak ada lah makhluk-makhluk yang bermain benda tu lah. So ia menimbulkan 1001 tanya buat mereka berlima ni. So dipikirkan hanya itulah sahaja gangguan yang dialami oleh Fatin dan juga 4 sahabatnya yang lain. Sampailah suatu malam ni, ketika Fatin terjaga pada lewat malam akibat haus.
So dari biliknya yang di tingkat 2, dia pun turunlah nak pergi ke area dapur. And dari jauh, sebelum sempat si Fatin ni masuk ke ruangan dapur, apa yang Fatin dapat nampak seperti seorang wanita yang berkain batik lusuh sedang menyapu lantai dengan pelepah kelapa. Rambutnya panjang kusut menutupi bahu. And benda yang paling menyeramkan berlaku saat wanita tu mendongakkan kepalanya, Fatin hampir pengsan. Sebab Fatin dapat lihat wajah wanita tu dengan jelas. Wajahnya pucat kehijauan, matanya terjojol keluar, berurat merah, mulutnya koyak sehingga ke pipi tau, lebih kurang lah, dan mengalirkan air liur berwarna hitam pekat. Tubuh Fatin kaku pada masa tu. Dalam otak si Fatin tak terfikirkan apa-apa sebab tergamam dengan apa yang dia nampak dengan mata kasarnya sendiri. Sampailah si Fatin dapat beranikan dirinya semula dengan melaung auzubillah minasyaitonirrajim, which dimulakan dengan bisikan sahaja. Tapi Fatin still dapat nampak yang makhluk tu masih lagi berdiri di area dapur memandang ke arah si Fatin. Fatin pun mengulangi semula, ulang sebab itu saja yang dia mampu pada ketika itu. Sampailah apabila si Fatin ni nampak yang sosok tubuh wanita yang dia nampak tu hilang sekelip mata. Fatin tak tahu sama ada makhluk tu terkeluar melompat ke ataupun just berlari ke apa ke. Apa yang dia sedar, elok dia pejam dan buka mata ni semula, makhluk tu dah tak ada. So Fatin pun tak buang masa lagi lah, terus bergegas naik semula ke tingkat 2, masuk ke dalam biliknya dalam keadaan ketakutan. Tapi benda tak habis kat situ. Sebab selepas gangguan yang dialami oleh Fatin ni berlaku, gangguan kali ni semakin kuat. Kali ni kedengaran bunyi ketukan di dinding yang teramat kuat. Kerusi digeser, kira kerusi di ruang tamu, bahagian dapur dan macam-macam lagi lah, bergerak sana sini. Dan benda yang kurang menyenangkan apabila ada satu bau yang harum, bau kemboja macam tu, merebak setiap kali jam menghampiri pukul 12 malam. Dan ada masanya, tak kisahlah Fatin atau 4 pelajar wanita yang lain akan terserempak dengan wanita yang sama ada berada di kawasan tangga, ruang tamu, dapur, malah tandas. Bila diorang nak pergi membuang ke apa, dia ada dekat situ, dekat tempat-tempat yang aneh lah. And setiap kali diorang jumpa dengan wanita ni akan sentiasa tersenyum dalam nada yang sinis dan giginya seolah macam gigi bertaring macam tu dan menyeramkan buat 5 pelajar wanita tersebut. Fatin dan yang lain dah tak tahan dengan gangguan yang dialami. Diorang pun membuat keputusan untuk memanggil salah seorang ustaz untuk rukiahkan rumah yang disewakan. So ustaz tu pun setuju dan dirukiahkan rumah tersebut. Dan kemudiannya ustaz yang merukiahkan rumah tersebut memberitahu kepada mereka yang rumah tu didirikan di kawasan di mana ia merupakan laluan jin-jin dekat area situ tau. Dia bukan tempat pit stop ke apa, tapi laluan dia. Dan kebetulan disebabkan itu, banyaklah perkara-perkara aneh yang sentiasa berlaku kepada mereka. Namun ustaz tu memberitahu yang jangan takut dengan makhluk-makhluk ni. Just teruskan, pastikan rumah sentiasa dibacakan Al-Quran, solat yang sempurna, and insya-Allah tak banyak gangguan yang berlaku. Kenapa Syadus kata tak banyak gangguan? Sebab walaupun yes dibacakan Al-Quran semua benda tu, kadang-kadang akan ada gangguan-gangguan yang kecil, bukan yang macam awal tadi tu. Kali ni gangguan kecil, kemungkinan mungkin lah bukan jin jahat ke apa, tapi macam ustaz tu kata, laluan diorang tau. So kadang-kadang adalah benda-benda yang aneh, menyeramkan berlaku. And disebabkan itu, walaupun dipraktikkan oleh 5 pelajar wanita ni, diorang dah tak tahan tinggal di rumah papan tersebut. Diorang decide lepas hampir seminggu lebih kurang macam tu, diorang decide untuk pindah keluar dan mencari tempat yang baru. Sebab daripada fikirkan untuk sekadar nak tinggal kat situ yang memudahkan perjalanan diorang pergi ke kelas ke semua berbagai,
ketenangan jiwa dan keselamatan adalah lebih penting. So in the end, mereka berlima pun keluarlah daripada rumah papan 2 tingkat yang berpenghuni. Alright gang bang semua, so kisah yang terakhir ni merupakan pengalaman yang dialami oleh si Nurul. Nurul seorang pelajar tahun yang akhir dalam jurusan kejuruteraan, and insiden ni berlaku di area Skudai. So kisahnya berlaku di mana Nurul menyewa sebuah bilik kecil di atas sebuah kedai dobi 24 jam. Boleh dikatakan bilik dia agak sempit, tangga dia pun sempit, lampu sering berkelit, and kawasan tersebut terkenal dengan kisah-kisah yang lama yang tak ramai berani ceritakan. So inilah pengalaman yang dialami oleh Nurul. So disebabkan Nurul ni berada di tahun yang akhir, so semestinya banyaklah assignment, projek yang harus disiapkan sebelum habisnya semester dia. And disebabkan itu, Nurul boleh dikatakan sering balik lewat malam. Satu benda yang si Nurul ni tak berkenan, apabila dia pulang lewat malam, Nurul ni kena melalui tangga di sebelah kedai dobi yang agak sempit, tapi tak tahu kenapalah tangga yang dinaiki oleh si Nurul ni sentiasa ada aura yang kurang menyenangkan. Apabila Nurul naik tangga tu, Nurul akan sentiasa dengar seperti ada sesuatu ataupun seseorang yang mengikorinya. Namun apabila si Nurul ni berpaling ke belakang, tak ada sesiapa pun yang mengikori sebenarnya. Tapi dia dapat rasa ataupun dia dapat dengar bunyi tapak kaki, bunyi seperti seseorang bernafas dan macam-macam lagi lah. And kadang-kadang semasa dalam bilik dia akan terdengar bunyi kerusi diseret, pintu diketuk dan bau busuk seperti bangkai tau, yang entah dari mana datang. Bila dicek lah seluruh area kawasan dalam bilik dia ke luar bilik dia ke semua benda bagai, tak jumpa pun bangkai ke apa-apa. Namun nak tak nak, Nurul berfikirkan dia hadap dia lah sampai semester dia habis pada awalnya. Tapi segalanya bakal berubah pada suatu malam ni, dan lebih kurang pukul 1 pagi macam tu, Nurul sedang menulis laporan di dalam bilik dia lah. And tengah dia fokus menulis laporan dia, di sipi mata dia, Nurul terperasan sesuatu tau dekat luar tingkap. Si Nurul ni nampak seorang wanita yang berjubah hitam duduk di atas papan tanda kedai dobi tersebut tau. And rambut wanita tu panjang sampai menutupi wajah. So si Nurul ni tak dapat nak tahu siapa wanita yang berdiri ataupun bertenggek di atas papan tanda tu. Banyak lagi tempat lain, tapi dia bertenggek kat situ juga. Tapi apa yang menyeramkan, saat angin bertiup dan rambut wanita tu tersingkap, pada masa itulah Nurul nampak dengan jelas wajah wanita tu. Kulitnya penuh dengan nanah yang meleleh. Mata putihnya terangkat ke atas dan lidahnya yang panjang berwarna hitam terjulur keluar sampai ke bahagian dada. Dan wanita tu tersenyum ke arah Nurul yang menampakkan gigi yang tajam berlapis macam tu. Nurul terkejut dan terus membelakangkan diri dia daripada tingkap tu dan menutup langsir tingkap tu. Nurul pun pada ketika itu rasa ketakutan yang teramat sangat, sebab dia tak sangka apa yang dia nampak tu bukan manusia. So Nurul pun teruslah start membaca segala doa pelindung yang diingat, dan lebih kurang dalam beberapa minit macam tu, Nurul beranikan dirinya untuk membuka langsir dan melihat keluar. Dan apabila dia lihat keluar, dah tak kelihatan wanita ataupun makhluk yang bertenggek di papan tanda tadi tau. Selesainya malam tu, lebih kurang beberapa malam kemudian lah, tiba-tiba pintu bilik si Nurul ni diketuk bertalu-talu. Nurul terkejut dengan gangguan pada ketika itu, tapi Nurul tak terfikir pun kemungkinan gangguan daripada makhluk halus ke apa. So Nurul pun beranikan diri untuk tengok bahagian bawah pintu tu, nak tahulah apa ataupun siapa yang berada di luar pintu, sebab tak ada lubang keyhole tu untuk tengok kan. And apa yang Nurul nampak di bawah pintu tu, sepasang kaki hitam, jari jemari yang agak panjang, berkuku runcing seakan-akan mencakar lantai di luar biliknya. So Nurul ni dalam keadaan ketakutan terus berlari ke arah katil, menyelimutkan dirinya and continue lah baca semua doa-doa pelindung. Sampailah ke subuh, si Nurul ni tak tidur kerana gangguan tu non-stop.
dan bila didengarnya laungan azan, semuanya sunyi sepi dan kembali elok. So, keesokan harinya, apa yang Nurul ni buat, Nurul decide untuk berjumpa dengan tuan empunya bilik di mana merupakan owner kedai Dolby 24 jam tu dan bertanyakan berkenaan dengan gangguan-gangguan yang dialami oleh Nurul. So, mengikut cerita yang dikongsikan oleh tuan kedai tu, katanya pada suatu ketika dahulu yang agak lama lah, terdapat seorang wanita yang menyewa bilik tu, tapi wanita tu sewa bilik tu dengan satu sebab, iaitu untuk membunuh diri. Dan disebabkan selepas pengalaman tu, setiap penyewa-penyewa yang baru yang menyewa bilik tu akan nampak kelibat seorang wanita yang mengganggu diorang. Tak kisahlah sama ada berada di luar tingkap, di dalam bilik, di luar bilik, diketuk lah apa semua benda bagai. Semuanya cerita yang lebih kurang seperti mana yang dialami oleh Nurul. And disebabkan itu, Nurul pun nekat, walaupun baru seminggu tinggal di area situ, Nurul pun decide untuk pindah ke tempat yang lain. And obviously bayaran sewanya burn lah, sebab kena ada deposit semua benda bagai kan. Tapi Nurul tak kisah semua benda tu, sebab selagi mana dia stay dekat bilik tu, Nurul akan sentiasa diganggu pada lewat malam. Tapi dia tak tahulah sampai ke level apa yang makhluk tu akan mengganggu. Takut sekiranya ia membahayakan keselamatan Nurul. Alright guys, so begitulah 3 kisah berkenaan dengan rumah sewa ataupun bilik sewa. So Shadows harap geng bye semua terhibur dengan perkongsian kisah pada malam ni. And sekiranya korang terhibur, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. Sekali lagi Shadows ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua supporters, sebab tanpa sokongan korang, Shadows takkan berada di mana Shadows berada sekarang ni. So sampai sini sajalah kisah kita pada malam ni. Nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye game bang semua. Piu.